the venue of wisdom. Lepas ni dia berjanji dia tak nak tinggal dah solat. Bukan pasal benda lain. Sebab solat penting ditunaikan. Sebab solat itu penting. Bagus. Beri tepukan untuk Syukri. Okey. Apa hukum kita menunaikan solat fardu? Apa hukumnya? Wajib. Bagaimana pula kalau kita meninggalkan solat fardu? Apa hukumnya? Dosa besar. Dosa besar. Bagus. Tepukan untuk Sa'id. Sekali lagi saya tanya, soalan saya, siapa lepas ni dia tak akan tinggal solat 5 waktu? Angkat tangan. Okey, jatuh. Baik, angkat kepala, buka mata. Baik. Semua angkat tangan nak berikrar. Angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pada hari ini berjanji sebagai seorang Muslim tidak akan sesekali meninggalkan solat fardu 5 waktu walau apapun keadaan kesusahan yang saya hadapi. Saya akan pastikan diri saya menunaikan tanggungjawab sebagai seorang Muslim, yaitu bertakwa kepada Allah, menunaikan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Dengan ini saya berikrar disaksikan oleh guru-guru, rakan-rakan dan sekalian makhluk. Kerana-Mu, ya Allah. Okey, terima kasih. Rukun qauli. Okey? Sebut sama-sama dengan saya. Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan oh, kalau oh tu salah. Allahu Akbar. Okey. Antara kesalahan sebutan rukun qauli ni, kamu panjangkan. Oh. Pegang. Tali letak dulu ni. Okey, kita tak boleh angkat Allahu Akbar. Okey, kalau kita sebut Allah itu salah. Kamu panjangkan pada A. Allah itu salah. Okey? Yang betulnya Allahu Akbar. Okey, ramai-ramai. Satu dua mula. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu sebutan rukun qauli. Rukun fi'li pula dari segi perbuatan angkat takbir. Okey, angkat takbir pastikan betul. Biasalah. Okey, buat cara perempuan. Yang lelaki, baik. Seeloknya parah tu ibu jari ni antara bawah cuping telinga ni. Okey? Tapi jangan kepak sangat. Biasa je. Okey? Tangan ni biasa saja. Okey? Angkat takbir, berdiri tegak. Okey, yang lelaki buat Allah. Baik, Allah.
Akbar. Okey, 1, 2 mula sekali lagi. Allahu Akbar. Sekali lagi. Allahu Akbar. Okey. Yang lelaki yang pro. Okey. Naik Ikram. Ikram Said. Ikram Akrin. Akrin Said di sini. Okey. Allahu Akbar. Rukuk. Allahu Akbar. Baik, dengar sini, lelaki dan perempuan sama sahaja. Bila nak rukuk, kepala ni mesti macam ni, straight. Okey. Kepala biar saya boleh tongkat macam ni. Okey, biar saya boleh tongkat. Kalau boleh, badan ni jangan bongkok sangat belakang. Okey, kepala ni jangan turun. Kepala ni mesti straight. Okey. Yang ni tinggi sangat, turun sikit. Biar belakang ni sama dengan kepala. Okey. Turun sikit kepala. Kaki lurus. Kaki jangan bengkok. Ha? Kaki jangan bengkok, cuba bengkok kaki. Ha, kaki tak boleh bengkok macam ni. Ha, kaki jangan bengkok macam ni, straight. Straight. Okey. Ha, ni kalau dia ada masalah belakang tak apalah, tapi cuba betulkan belakang. Pastikan sudut kamu 90 darjah. Okey, pastikan sudut kamu 90 darjah. Okey, Ikram cuba tunduk lagi. Tunduk lagi. Bongkokkan lagi badan kamu. Tundukkan lagi. Okey. Kalau macam ni salah. Kalau yang macam Ikram tunduk lagi. Okey, tunduk lagi. Okey. Kalau macam ni salah. Kita terlalu turun ke bawah salah. Pastikan 90 darjah. Kepala tu mesti straight. Okey? Kepala tu mesti straight. Kalau kepala dongak sangat tak boleh. Okey, sebab apa? Kepala ni mata, dia akan tengok tempat sujud, bukan tengok depan. Okey? Yang perempuan pun sama. Faham? Okey. Sami Allahu liman hamidah. Baik. Sayang.